Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan nikmat kurnianya dapat saya berada di majlis lawatan Hospice Malaysia ini bersama saudara-saudari sekalian. Saya sudah lama telah mengetahui tentang palliative care atau penjagaan palliatif. Oleh sebab semenjak lewat tahun 1990-an, Kelab Rotary Johor Bahru telah mengadakan program lawatan ke rumah-rumah pesakit kronik. Dan oleh sebab saya mengenali ahli-ahli Kelab Rotary ini, saya menyuarakan keinginan saya untuk menjadi seorang volunteer atau sukarelawan dalam program-program tersebut dan saya dapat melawat pesakit-pesakit di rumah mereka. Yang amat jelas pada saya adalah kasih sayang keluarga-keluarga yang menjaga pesakit-pesakit ini. Tetapi pada masa yang sama, mereka memerlukan kepakaran doktor dan jururawat untuk merawat ahli keluarga mereka yang dalam kesakitan. Dan juga pada masa itu, jika ada seminar mengenai penjagaan palliatif, saya akan hadir di seminar-seminar tersebut. Dan semasa itulah saya berjumpa dengan Dr. Anin Hamzah, Ketua Pegawai Eksekutif Hospice Malaysia, dan juga pakar palliatif dari negara-negara lain. Pada masa yang sama, saya juga menyadari bahawa tidak ramai di negara kita yang mengetahui apakah penjagaan palliatif itu dan apakah peranan hospice. Sebuah hospice seperti Hospice Malaysia boleh menolong memberi rawatan palliatif, iaitu rawatan sokongan yang diberi kepada pesakit yang mempunyai penyakit yang kronik. Tanggungjawab doktor-doktor dan jururawat Hospice Malaysia adalah untuk memberikan nasihat dan sokongan kepada pesakit-pesakit dan keluarga mereka, seperti melawat dan merawat pesakit-pesakit di rumah dan untuk meringankan kesakitan pesakit dengan ubat-ubat yang berkesan. Saya pernah membuat lawatan ke Hospice Malaysia secara private bersama anak saya, almarhum Tuan Kencana. Kami mengadakan jamuan teh untuk pesakit-pesakit dan kami juga menyambut artis-artis untuk menghiburkan mereka. Dan pada 13 hari bulan September 2012, saya telah mengirim Duke dan Duchess of Cambridge, sekarang the Prince of Wales dan Princess of Wales. Saya mengambil keputusan untuk melawat Hospice Malaysia hari ini kerana saya merasakan masih ramai rakyat Malaysia yang belum menyedari kepentingan penjagaan palliatif untuk ahli keluarga, dan organisasi seperti Hospice Malaysia dapat menawarkan khidmat nasihat dan bantuan kepada pesakit yang sedang menghadapi serta menderita penyakit kronik seperti kanser, kegagalan buah pinggang dan pelbagai penyakit lain. Bagi sebahagian daripada kita yang berkemampuan, kita boleh pilih untuk mendapatkan khidmat jururawat peribadi untuk jaga ahli keluarga kita yang mengidap penyakit kronik. Namun, saya berdiri teguh dengan pandangan bahawa untuk kita menjadi sebuah masyarakat prihatin, kita mesti fikirkan golongan yang tidak mampu menggajikan jururawat peribadi atau membeli ubat-ubat yang diperlukan. Sebagai sebuah komuniti, kita sepatutnya memastikan semua orang terjaga sebaiknya. Dari segi ini, Hospice Malaysia boleh memainkan peranannya. Sebagai contoh, dengan meminjamkan katil-katil hospital dan mengadakan lawatan ke rumah-rumah pesakit oleh jururawat mereka. Sekiranya kita ingin menjadi masyarakat yang prihatin,
ke atas semua ahli-ahlinya yang tiada yang terabai. Maka kita mesti menyedari bahawa golongan yang kedudukan kewangannya tidak berkemampuan untuk meringankan kesakitan yang dilalui oleh ahli keluarga mereka perlu bantuan dan sokongan daripada kita. Sebenar bulan Zulhijjah yang penuh barakah ini, mungkin inilah waktu yang afdal untuk kita mempergiatkan usaha yang lebih kuat lagi bagi menunjukkan keprihatinan bagi mereka yang memerlukan untuk mendapatkan bantuan. Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba-Nya selama hamba itu menolong orang lain. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.